Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu saya, Atika Syuhada dan Ahmad Danish serta Muhammad Daniel akan membentangkan tentang peranan kerajaan, cabaran kempen beli barang buatan Malaysia serta implikasi terhadap negara. Jadi saya akan membentangkan tentang cabaran kempen beli barang buatan Malaysia terlebih dahulu. Pertama sekali, cabaran kempen beli barang buatan Malaysia ni bermakna apakah antara satu-satunya situasi yang akan berlaku apabila kita ni digalakkan untuk membeli barangan buatan Malaysia berbanding dengan beli barangan di luar negara ataupun import. Jadi dekat sini saya akan bentangkan cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh kita sebagai rakyat Malaysia untuk membeli barang buatan Malaysia. Pertama sekali, antara cabaran yang sering dilalui oleh rakyat Malaysia adalah kualiti dan hasil pasaran yang tidak meluas. Bermakna mungkin sesuatu produk ataupun barangan yang dibeli itu tidak berkualiti ataupun tidak melangkah sehingga ke negara luar, iaitu import, kerana ianya hanya kekal di dalam negara Malaysia sahaja, barangan yang dijual di dalam Malaysia itu. Jadi kualiti itu tidak setanding dengan barangan-barangan yang diimport dari luar negara dan barangan-barangan yang diambil daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. Jadi dia tidak berkembang. So pertama sekali, macam sebagai contoh, kurang hasil jualan di pasaran, terutamanya di negara Malaysia lah, ataupun di pasaran-pasaran seperti supermarket, CS, ataupun kalau di segi kualiti, daripada segi barangan macam kecantikan dia macam Watson, Guardian, tidak terlalu banyak pasaran yang mengeluarkan produk-produk berjenama Malaysia ni. So yang pertama, sebagai contoh, rakyat Malaysia lebih memilih produk penjagaan kulit jenama daripada Korea, ataupun selalunya yang paling terkenal adalah Korea ataupun negara Australia yang kita selalu ketahui, macam daripada Hailey Bieber ataupun daripada artis Korea yang kita boleh ambil sebagai contoh macam Won Young, iaitu idol Korea yang selalu mengeluarkan produk-produk kecantikan, dan orang akan terpengaruh untuk beli kerana kecantikan di rupa paras mereka. Makna kata barangan mereka, hasil daripada mereka mengiklankan diri mereka dengan barangan produk skincare ataupun penjagaan kulit tu terhasil dan berjaya masuk ke dalam Malaysia. So macam yang ini, rakyat lebih memilih produk penjagaan kulit jenama daripada Korea yang 99% majoriti terbukti lebih berkesan berbanding daripada barangan tempatan. Anda kata macam daripada zaman dahulu kita selalu dengar macam Nuraisa ataupun macam produk Datuk Ali Shukri iaitu terlajak laris, iaitu masih lagi kekal hingga sekarang. Tetapi jika kita bertanya di negara luar, orang tidak akan tahu apakah produk yang dijual oleh mereka kerana benda tu hanya kekal di dalam tempatan sahaja, hanya kekal di dalam Malaysia sahaja, tidak berkembang di luar negara. Jadi kualitinya itu kita tidak ketahui jika kita duduk di luar negara. Jadi apabila di negara Malaysia hanya kita sahaja yang mengenali produk kita tu. Jadi kalau kita kenal produk itu, kita kenal lah. Tapi kalau tidak kenal, tiada yang orang akan ketahui tentang produk itu. Jadi sebab itu bila di dalam Malaysia, produk-produk Korea selalu masuk, terutama sekali skincare, barangan penjagaan kulit seperti Snail Mucin ataupun Beauty of Joseon memang selalu sangat terkenal, especially di TikTok ataupun Instagram, sangat-sangat famous dengan barangan penjagaan kulit seperti ini. So, yang kedua, hampir seluruh rakyat Malaysia memakai telefon pintar berjenama Apple atau Samsung. Seperti yang kita dapat lihat, jenama Apple dan Samsung ni sangat meluas di negara Malaysia ini. Padahal jenama-jenama ini adalah jenama daripada luar negara, bukan negara Malaysia. Jadi macam kita boleh ketahui, daripada sinilah mengapa kualiti mereka itu sangat-sangat berhasil dan meluas dalam negara kita berbanding dengan jenama tempatan seperti macam Huawei apa semua. So kebanyakannya orang, jika barangan seperti Apple, orang akan lebih memilih jenama handphone Apple yang setiap tahun akan keluar kualiti handphone baru. Maksudnya akan keluar produk baru daripada Apple ni, handphone baru, iPhone 17, iPhone 16 setiap tahun keluar, tetapi masih ramai orang berebut-rebut untuk beli benda tu. Barangan Apple dan Samsung ni, ataupun tablet, iPad, benda-benda itu adalah semua orang gunakan, dan masih lagi orang mencari-cari beratur untuk membeli barangan itu berbanding dengan barangan tempatan macam handphone tempatan daripada Huawei di Malaysia ini.
Seterusnya, kebanyakan stok produk dan barangan lokal susah didapati di pasaran. Kebanyakan dia di platform laman sosial sahaja. Ada kata-katalah macam seperti yang saya kata tadi, barangan daripada Datuk Ali Shukri Tajak Laris kan, barangan itu hanya ada di aplikasi TikTok sahaja. Bermakna kita hanya mampu dan boleh beli di situ sahaja. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di luar negara, tidak ada di pasaran Watson, tidak ada di Guardian. Jadi benda itu tidak meluas. Jadi bagaimana orang tempatan nak tahu kebesaran kualiti ataupun kualiti barangan-barangan penjagaan kulit ataupun produk yang mereka keluarkan, sedangkan ia tidak ada di pasaran yang meluas. Begitu. Jadi seterusnya, harga yang tidak setanding dengan kualiti produk. Seperti mana contohnya, harga kualiti produk itu adalah kurang daripada harga yang sepatutnya dijualkan. Tetapi macam kata contoh, kita orang tempatan meniaga baju hanya sehelai jersey kosong, tetapi harganya setanding dengan barangan import, barangan branded. Jadi orang tempatan tidak akan belilah kerana benda itu macam setanding dengan barang-barang yang mahal, sedangkan kualitinya tidak bagus. Jadi macam pertama sekali, harga baju atau lokal ataupun biasa setanding barang berjenama yang lebih berkualiti. Macam saya kata tadi contoh, seperti yang selalu terkenal Uniqlo, H&M kan, barang itu barang import tetapi masih terkenal di negara kita. Selalunya orang akan jual macam ciplak balik baju itu di dalam aplikasi TikTok untuk mencari modal. Jadi mereka akan jual balik dengan harga yang sama. Kita akan cuba untuk support, untuk sokong barang tempatan ini. Tetapi apabila mereka menjual semula barangan itu dengan harga yang sama seperti di kedai, rakyat akan susah nak beli kerana kualiti tidak sama dan harga tidak setanding dengan apa yang dijual di kedai. Seterusnya, makanan yang diekspresikan oleh luar negara dijual dengan harga yang tak setanding seperti di luar negara. Contoh, dulu pernah famous, pernah terkenal dengan makanan yang macam kentang yang disaluti dengan cheese, mozzarella, apa semua itu hanyalah daripada luar negara, makanan luar negara. Tetapi apabila datang di negara Malaysia, orang-orang tempatan berniat untuk menjualnya semula, tetapi harganya sangat mahal dan tidak setanding dengan apa yang dijual di negara luar. Apabila di negara luar, anda kata mereka menjual dengan harga RM5 sahaja sebekas, tetapi negara Malaysia, orang-orang tempatan akan jual dengan harga yang 2 kali ganda, iaitu RM10, RM20, kerana untuk mengkaitkan untung, untuk menaikkan balik untung kerana harga barangan di Malaysia ni agak mahal. Jadi mereka akan gunakan kesempatan ini untuk menaikkan lagi harga mereka. Jadi ianya tidak logik dan tidak setanding dengan harga yang sepatutnya dijual di negara Malaysia ini. Seterusnya, yang terakhir, barangan import lebih murah dan berkualiti berbanding lokal yang berharga mahal dan tak logik. Jadi kalau katalah kita import makanan ataupun produk daripada luar negara dan masuk ke dalam Malaysia, barangan yang akan dijual adalah murah. Anda kata macam sepatutnya dijual dengan harga RM10. Tapi apabila datang ke dalam Malaysia, barangan yang mereka cuba untuk reka semula, untuk jual semula barangan itu menjadi lebih mahal, menjadi 3 kali ganda lebih mahal, menjadi 2 kali ganda lebih mahal. Kadang-kadang seperti orang tua berkata, cekik darah kerana barangannya tidak logik dengan harga yang diberikan. Kalau kata barang itu diimport tetapi susah dapat, itu bermaknalah untuk kita jual dengan harga yang mahal. Tetapi bila barangan itu kita sendiri yang cipta, kita sendiri yang menjual produk itu, kita mereka semula produk itu tetapi dijual dengan harga yang tidak setanding dengan kualiti, orang akan lebih memilih untuk tidak membelinya kerana barangan yang import lebih murah. Dan macam seperti daripada China, daripada China kan, negara China selalu menjual barang-barang yang macam selalu macam branded tetapi masih mampu milik. Maknanya kata mereka mencipta balik barangan itu, seperti baju kan, baju mereka mencipta balik baju itu tetapi mereka menjual dengan harga yang mampu milik. Bila masuk di dalam Malaysia, orang tempatan menjualnya dengan harga yang sangat-sangat mahal, harga yang tidak mampu milik dan harga yang sangat tidak berpatutan dengan kualiti dan jenis pakaian atau jenis makanan yang mereka jualkan itu. Jadi daripada sinilah kita boleh tahu antara cabaran bila nak beli barangan Malaysia ini. Inilah antara cabaran-cabarannya yang tak mampu untuk membuatkan rakyat Malaysia ni untuk membeli dan support barang tempatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya Ahmad Dani di sini, Ahmad Dani bin Khalid, ingin menerangkan kepada anda semua tentang peranan kerajaan Malaysia dalam menjayakan kempen beli barang buatan Malaysia.
Baiklah, sebelum saya mengajar anda semua ataupun kita sama-sama menyelami dengan lebih dalam peranan kerajaan, saya akan terangkan dulu kepada anda semua tentang asal-usul kempen beli barangan buatan Malaysia ni. Beli barangan buatan Malaysia ataupun BBM mula diperkenalkan pada tahun 1984 oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN). Sejak itu, kempen ini mula dilaksanakan beberapa kali selepas pandemik COVID-19 untuk membantu peniaga-peniaga yang terjejas. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ni banyak menjejaskan ekonomi peniaga kerana terdapat keluar rumah untuk seperti biasa untuk mereka menjual barang-barangan buatan Malaysia, barang-barangan buatan mereka. Oleh itu, inisiatif ini diperkenalkan. Kempen ini bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia membeli dan menggunakan produk keluaran tempatan. Selain itu, untuk membantu usahawan tempatan, dan kempen ini juga penting untuk mengukuhkan ekonomi negara dan sekaligus memupuk semangat cintakan produk Malaysia. Baiklah, mari kita pergi ke peranan kerajaan yang pertama dalam menjayakan kempen ini. Yang pertama ialah menyediakan dasar polisi dan sokongan. Peranan dasar polisi dan sokongan ini ialah saya akan bagi contoh kepada anda semua iaitu Dasar Industri Nasional 2030 iaitu NIMP 2030 yang menumpukan kepada pengeluaran produk tempatan berteknologi tinggi dan juga selain itu ialah Pelan Induk PKS SME Master Plan yang diperkenalkan untuk menyokong pembangunan usahawan tempatan. Polisi ini membantu syarikat Malaysia bersaing dengan produk luar dari segi harga, inovasi dan kualiti. Produk-produk ini juga memberi penerangan ataupun memberi gambaran jelas bahawa produk Malaysia juga mampu bersaing dengan produk-produk di luar negara. Peranan kedua ialah promosi dan kempen kesedaran nasional. Kerajaan juga menjalankan kempen promosi berskala besar di seluruh negara. Seperti contoh, kempen yang dilakukan ialah kempen Buy Malaysians Good di pasar-raya besar seperti Maidin, Ion dan Lotus. Pameran juga dilakukan di expo seperti Karnival beli barangan buatan Malaysia yang mempamerkan banyak produk tempatan di situ untuk diperkenalkan kepada masyarakat setempat dan untuk mereka rasa dengan sendiri ataupun nilai sendiri barangan buatan Malaysia itu dengan sentuhan ataupun dengan di depan mata mereka sendiri supaya mereka dapat nilai bahawa produk buatan Malaysia ini juga sangat-sangat berkualiti dan mereka tidak patut pandang rendah kepada produk-produk buatan Malaysia ini. Alright lah. Seterusnya ialah menyediakan insentif dan bantuan kepada usahawan tempatan. Apabila kita borak tentang insentif dan bantuan kepada usahawan, perkara seperti ini yang menjurus kepada bantuan keuangan, iaitu kerajaan turut menyediakan bantuan keuangan kepada peniaga-peniaga, dan antara agensi yang menyumbang pada bantuan-bantuan keuangan ini ialah SME Corp Malaysia, MARA, Tekun Nasional dan Pernas. Baiklah, bantuan kewangan ini termasuk juga geran perniagaan, pinjaman mikro, latihan pemasaran dan pembangunan produk. Tujuannya ialah untuk membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti dan daya saing produk supaya boleh menembusi pasaran global. Baiklah, sebab jika kita nak meluaskan kita punya produk, kita perlulah sumbangan kewangan untuk supaya kita dapat R&D produk kita ataupun kita dapat kaji produk kita, improve mana yang kurang, mana yang perlu supaya produk kita tu lebih berkualiti. Oleh itu bantuan kewangan ini bagi saya sangatlah penting supaya usahawan ini dapat terus menerus memperbaiki produk mereka untuk sentiasa relevan dan berdaya saing dengan produk-produk semasa di dunia sekarang. Baiklah, yang terakhir ialah kerjasama dengan sektor swasta dan NGO. Kerajaan juga turut bekerjasama dengan sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Contohnya,
pasar raya diberi insentif untuk menyediakan ruang khas bagi produk tempatan, manakala NGO membantu menyebarkan kesedaran pengguna melalui program pendidikan. Okey, kerjasama seperti ini memastikan mesej kempen sampai kepada semua lapisan masyarakat. Kerana banyak cabaran yang dilalui oleh usahawan ini untuk menyebarkan ataupun untuk meniaga produk mereka jika tidak diperkenalkan oleh kerajaan. Oleh itu, usaha-usaha atau peranan kerajaan seperti ini amatlah penting untuk membantu usahawan untuk terus meningkatkan ekonomi mereka, supaya mereka dapat meneruskan hidup, kerana mereka juga manusia. Mereka juga berniaga sebagai salah satu sumber pendapatan mereka untuk menyara keluarga mereka. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat daripada peranan kerajaan dalam membantu menjayakan kempen beli barangan buatan Malaysia ini ialah kejayaan kempen beli barangan buatan Malaysia sangat bergantung pada komitmen kerajaan seperti yang saya katakan tadi, kerana kesedaran pengguna dan sokongan sektor swasta amatlah penting, kerana kita sebagai pengguna perlu sedar bahawa barang-barang buatan Malaysia ini amat penting. Kadang mungkin kita sendiri pun tidak sedar yang barang yang kita guna itu ialah barang buatan Malaysia, tapi kita sebagai pengguna asyik, ataupun kita bahasa sekarang kita panggil asyik claim bahawa barang buatan ini sangat berkualiti daripada negara luar. Kita sangat bangga menyatakan bahawa barang-barang ini barang mahal daripada negara luar, tapi kita tak sedar bahawa produk-produk tersebut ialah barang-barangan buatan daripada negara kita sendiri. Okey, oleh itu peranan kerajaan sebagai pengumbal dasar dan penyediaan bantuan dan merupakan pendorong utama kepada usahawan ini untuk terus melakukan ataupun menjayakan barang-barangan buatan mereka, dan sekaligus memastikan ekonomi tempatan terus kukuh. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita juga harus memainkan peranan. Setiap kali kita beli barangan, kita perlu sedar yang kita membantu ekonomi negara. Oleh itu, janganlah berasa segan ataupun malu untuk menggunakan barang buatan Malaysia, kerana sesetengah pihak ataupun sesetengah pengguna ataupun setiap rakyat Malaysia ini malu untuk beli barang buatan Malaysia, kerana bagi mereka itu ialah low class ataupun tidak berkualiti, tidak dapat bertahan lama, dan mereka juga tidak dapat, desain-desainnya mungkin tidak menarik bagi mereka seperti itu. Tetapi sebenarnya banyak saja desain-desain yang menarik yang boleh mereka gunakan, yang telah dijual dan mereka gunakan dan mereka boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Kerana perkara-perkara ini sebenarnya tidak terdedah. Oleh itu, kempen seperti ini dilakukan supaya usahawan-usahawan ini lebih terdedah kepada market ataupun pasaran barangan buatan mereka kepada pengguna-pengguna rakyat Malaysia. Baiklah, saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan ataupun pengajaran atau pedoman kepada anda semua supaya terus membeli barangan buatan Malaysia, kerana kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bangga dengan barangan-barangan buatan Malaysia ini. Kerana jika bukan kita untuk bangga, bukan kita mula untuk bangga dengan barangan buatan kita, bagaimana kita nak memperkenalkan ataupun memajukan barang buatan ini ke negara luar? Kerana mungkin negara luar juga mereka lihat barangan buatan Malaysia, mereka juga bangga ataupun mereka juga mengatakan wow. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita pula tidak menyokong perkara tersebut, dan bagi saya perkara itu sangatlah sedih ataupun sangatlah merugikan. Baik, okey. Saya rasa sampai itu sahaja pelajaran kita ataupun penerangan saya tentang topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan pembentang yang ketiga, dan untuk bahagian saya akan menerangkan tentang implikasi kempen beli barangan buatan Malaysia terhadap negara kita, Malaysia. Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini berkenaan peranan kerajaan, cabaran yang dihadapi serta bahagian-bahagian yang lain, maka bahagian saya pula, saya akan menutup pembentangan ini dengan melihat kesan serta impak positif yang terhasil daripada pelaksanaan kempen beli barangan buatan Malaysia ini, yakni dapat membantu industri kecil dan sederhana ataupun IKS, serta dapat mengembangkan industri di Malaysia, dan serta secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara kita, Malaysia, yang
membawa kita terhadap implikasi terhadap ekonomi negara kita Malaysia. Okey, pertama sekali daripada segi ekonomi, kempen ini berpotensi untuk merangsang pertumbuhan pasaran tempatan ataupun peniaga-peniaga kecil dan sederhana di negara kita. Apabila pengguna lebih memilih produk buatan Malaysia, maka permintaan terhadap barangan tempatan ataupun barangan buatan Malaysia akan meningkat dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan usahawan kecil serta peniaga-peniaga tempatan di sekitar negara kita. Maka pada masa yang sama, kempen ini juga akan membantu mengurangkan kebergantungan negara kita terhadap barangan import seperti kacang soya ataupun bunga matahari untuk dibuat minyak dan pelbagai barangan-barangan mentah yang memerlukan ataupun negara kita bergantung terhadap barang-barang tersebut daripada negara luar. Maka segala barangan import tersebut akan berkurangan dan ekspor akan meningkat. Maka daripada import yang jatuh serta ekspor yang menaik, maka aliran ekonomi ini akan merangsang pertumbuhan domestik yang lebih stabil, juga lebih mampan di negara kita Malaysia. Maka saya akan berpindah kepada implikasi sosial ataupun implikasi yang kedua. Daripada segi sosial yang saya nampak, kempen ini memainkan peranan yang sangat besar dalam memupuk semangat patriotisme dan kebersamaan rakyat. Yakni seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia ni mempunyai semangat muhibah ataupun semangat kebersamaan yang sangat tinggi, dan kita dapat lihat apabila negara kita mengalami bencana seperti banjir ataupun taufan serta gempa bumi, maka rakyat-rakyat di negara kita akan saling menolong tanpa mengira bangsa kerana mempunyai sikap muhibah yang sangat tinggi. Yakni sangat berkait rapat dengan kempen beli barangan buatan Malaysia yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, akan merapatkan hubungan silaturahim yang akan membawa kita kepada implikasi sosial yang sangat-sangat positif. Maka apa kaitannya membeli barangan buatan Malaysia dengan hubungan sosial antara rakyat kita? Maka dengan membeli barangan buatan Malaysia, kita sebenarnya sedang menyokong usaha-usaha dan hasil rakyat kita sendiri seperti yang diusahakan oleh IKS, yakni industri kecil dan sederhana yang diusahakan oleh seperti suri rumah, orang-orang kurang upaya serta bermacam-macam orang yang tidak boleh mendapatkan pendapatan yang tetap atas sebab oleh kemungkinan faktor fizikal mereka atau faktor kecacatan mental ataupun fizikal yang mereka ada. Jadi dengan membeli hasil ataupun air tangan rakyat kita sendiri, maka kita akan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi serta mengukuhkan lagi hubungan sosial terhadap rakyat. Kerana kita menyambungkan daripada pengeluar sehinggalah barangan itu siap, maka daripada pembekal sehinggalah pengeluar, kita telah membantu rakyat kita sendiri, yakni rakyat Malaysia, yang akan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang akan menguatkan lagi hubungan sosial dan membawa kita kepada implikasi yang sangat positif terhadap sosial di negara kita. Maka ia juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kualiti produk tempatan, kerana seperti yang kita tahu, industri kecil dan sederhana ni membuat semua barangan menggunakan air tangan mereka sendiri dan meminimaliskan hasil buatan daripada mesin-mesin seperti yang dikilang, yang diimport daripada negara luar. Maka rakyat akan mengubah persepsi bahawa barangan yang import tidak semestinya bagus, barangan lokal ataupun barangan tempatan tidak semestinya cak ayam ataupun sangat tidak berkualiti. Maka produk tempatan mampu berdaya saing dan membina keyakinan di setiap rakyat serta pelancong yang datang ke dalam negara kita. Maka hasil tangan rakyat mampu menandingi produk-produk di luar negara dan setaraf dengan produk-produk jenama yang terdapat di luar sana. Maka implikasi yang ketiga, yakni implikasi terhadap pembangunan industri tempatan.
Seperti yang saya bilang tadi atau seperti yang saya cakapkan tadi, bahawa industri kecil dan sederhana ini amat teliti dalam air tangannya dalam menghasilkan produk-produk tempatan seperti kayu rotan, beras dan bermacam-macam lagi. Maka daripada sudut industri, kempen ini bukan sahaja memberi peluang, tetapi juga memberi satu pintu atau jalan untuk usahawan-usahawan kecil ini meningkatkan kualiti dan inovasi terhadap produk mereka, kerana terdapat consumer ataupun pembeli yang akan membeli serta mengambil semua air tangan mereka serta menguji, dan daripada situlah mereka akan membina satu komen-komen yang membina seluruh produk itu untuk menjadi lebih baik. Kerana apabila kita memberi komen, oh barangan ni perlu penambahbaikan kerana mungkin jahitannya tidak kemas, ataupun mungkin daripada sudut kualiti bahan mentahnya memerlukan bahan mentah yang lebih berkualiti, maka daripada situlah industri kecil dan sederhana ini boleh upgrade ataupun menaik taraf hasil kerja mereka. Maka bukan sahaja dapat mengembangkan peluang serta dapat membuka peluang pekerjaan, malah dapat membina satu produk yang lebih berdaya saing dengan produk internasional yang terdapat di luar negara yang diimport ke dalam negara kita. Maka dalam jangka masa yang panjang, komen-komen ini ataupun pembeli-pembeli ini dapat membantu produk Malaysia, produk tempatan kita menembusi pasaran antarabangsa seperti di London, seperti di Amerika. Mereka banyak menggunakan produk-produk yang berasaskan kayu rotan, kayu balak semua tu, yang mereka buat perabot dan bermacam-macam lagi. Kita boleh eksport kepada mereka dan mereka pula import ke dalam negara mereka. Maka segala produk-produk yang berasal daripada negara kita ini boleh menembusi pasaran antarabangsa dan berdaya saing di peringkat global. Serta apabila mereka berdaya saing di peringkat global, bukan sahaja dapat menempa nama baik dan nama harum Malaysia, malah dapat merancakkan lagi ekonomi serta menguatkan lagi hubungan sosial antara rakyat. Akhir sekali, daripada segi jangka masa yang panjang, kempen ini dapat membentuk satu budaya membeli barangan tempatan dalam kalangan rakyat. Maka rakyat tempatan ataupun rakyat Malaysia tidak perlu lagi gusar untuk mencari produk-produk yang terdapat di luar sana ataupun yang diimport ke dalam negara kita, kerana rakyat kita mampu menghasilkan satu masterpiece ataupun satu produk yang sangat-sangat berkualiti yang dapat ataupun sama kualitinya seperti barangan-barangan yang diimport daripada negara luar. Maka apabila budaya ini sudah menjadi kebiasaan dan berakar umbi di dalam negara kita, maka ekonomi negara akan lebih stabil, juga mampu lebih berdaya tahan dan tidak mudah terjejas oleh faktor luaran seperti krisis global. Maka secara keseluruhannya, kempen ini bukan sahaja mampu menjadikan Malaysia lebih berdikari, lebih berdaya saing dan bangga dengan hasil buatan sendiri, malah dapat menempa nama Malaysia di peringkat global sebagai satu negara yang amat mampan kerana dapat mengeluarkan sebuah produk dan mampu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi serta dipandang tinggi oleh negara-negara luar kerana mempunyai status ekonomi yang sangat baik, hubungan sosial yang sangat amat erat serta kesejangka masa yang panjang lebih kuat. Maka segala pelabur-pelabur luar yang berminat untuk melabur di dalam negara kita akan lebih yakin untuk melabur kerana mempunyai segala implikasi yang sangat-sangat positif untuk berdaya saing ataupun berdaya tahan di dalam ekonomi global. Maka apabila segala ataupun semua pelabur-pelabur ini amat yakin dengan hasil tangan dan ekonomi negara kita, maka Malaysia dapat berdaya saing serta menempa satu nama yang amat besar di peringkat global. Itu sahaja daripada kami, Grup A, untuk menerangkan segala informasi-informasi yang amat berguna untuk PB ini. Kami menutup segala perbincangan yang amat membina ini dengan tasbih kafarah dan surah Al. Terima kasih.